maknanya di peringkat sekarang ni pada pandangan Abang Osman, kita permainan dah bagus. Jadi kita kurang dari segi, kita agak tertinggal dari segi pembuatan dan juga maintenance, tuning. Pihak universiti dan juga pihak pusat pengajian yang mempelajari khusus dalam bidang musik ini perlu mengambil berat bahawa ambil berat tentang pembuatan dan juga how to maintain the product dia punya alat musik tu lah. Okey, Abang Osman, dari segi saya nak tanyalah, kita balik kepada ni, kita cakap pasal musik kan. Dari segi tari ni saya agak confused sikit. Masa dari segi sejarahnya, alat muzik gamelan dulu kan tari dulu? Ataupun sekali? Bila dari segi sejarah, orang main muzik dulu kah? Ataupun bersekali dengan tarinya? Ataupun dia tari tu apabila menjadi hiburan di istana? Saya pun nak cakap pun tak berani itu. Tapi bagi saya rasa sendiri, mungkin dia sekali. Tapi itu saya katakan, kalau saya ni bukan terlibat sangat penuh pada tari. Saya cuma tumpu pada muzik. Walaupun mak saya sendiri pun orang yang terlibat dalam tari. Tapi kalau nak fikir teknologinya, mungkin dia kelarilah dengan tari. Sebab tarian gamelan ni bukan segala tarian untuk semua tari, pergerakan tari saja. Dia ada untuk drama tari, cerita tari, pergerakan dia ada ceritanya. So bagi saya itu mungkin terletaklah. Dari segi komposisi lagu-lagu gamelan kan, sebab kita kata gamelan Melayu ni lagunya berbeza dengan gamelan Jawa. Jadi timbulnya penciptaan lagu gamelan Melayu ini seperti Perang Manggung, Timang Burung, Lambang Sari. Siapa yang pelopor mencipta lagu ini? Dan macam mana proses dia nak cipta tu? Kalau ini kata saya, apa yang saya tahulah, dan saya sendiri pun memang tumpu pada tradisional saja. Saya sendiri pun tak pernah mengubah ciptaan lagu baru ke tadi. Saya tak ada. Tapi saya tak halangi, bukan tak suka. Jadi kalau dari segi yang lagu yang dah ada tu hari ni, memang saya belajar memang daripada lagu yang ada dalam permainan istana dulu. Jadi setahu saya, Sultan Sulaiman ni dia ada mengarahkan pada pemuzik yang mengajar muzik tu membuatkan lagu. Apabila dah siap, diserahkan pada tuanku akan membuat analisis yang tapi semua, dan apabila dikenal kebangkali, jadikanlah lagu istana tadi. So yang pengubah lagu tu yang orang-orang dulu lah. Jadi ada orang-orang dulu. Tapi tadi ada yang tanyakan saya ni dari segi perkembangan gamelan tradisional, gamelan Melayu dengan yang terbaru, perubahan konten tu. Kalau bagi saya tu memang saya suka, memang amat suka. Sebab apa? Kalau kita nak tumpu pada tradisional ni, mungkin orang akan mari itu aja. So kita pun di Istana Budaya sendiri pun pernah mengadakan gitar ansar. Kita dedahkan bagaimana sekarang ni cuba cari lagi lagu-lagu yang lama tu dihidupkan. Yang dah ada ni tu diperbanyakkan, dieditkan. Sebenarnya lagu tu banyak. Itu lagu kita maksudnya di sini, lagu yang ada tu kita kemaskan, lagu yang dalam khazanah-khazanah yang belum dikeluarkan itu dimainkan semula, dan dalam masa yang sama usaha untuk kita nak membuat evolusi musik, ubah-ubah musik tu masih boleh berkarya lah, khususnya generasi baru hari ini lah. Saya nak minta supaya gamelan kita ni dapat pergi jauh. Buatlah. Abang Osman, kita bercakap ni Abang Osman dalam keluarga Abang Osman, sebab Abang Osman daripada keluarga
ikut Bunda Bosman adalah penari gamelan, Abang Osman bermusik gamelan. Anak Bosman adakah terlibat dalam musik gamelan ni? Saya ada 3 orang anak, 3 orang anak perempuan semua. Perempuan semua. Memang dia, kadang-kadang saya pergi mengajar, pergi mana-mana saya mengajar, dia bawa dia buat saya. Jadi kadang-kadang saya tak ada beri perempuan pada dia, duduk suruh baca tu tak ada. Dia tengok saya duduk mengajar dia, jadi dengan sendiri dia kadang-kadang dia buat sendiri dia. Dan apabila contohnya saya mengajar hari ni, yang hadirnya anak murid ada yang tak hadir, jadi kosong alatnya, saya suruh anak dia. Jadi dengan situ, dan dia pun ialah orang kata cicitan air ni jadi cepat dia dapat, dia cepat dapat. Kalau saya sikit jadi saya nak gini, dia tu boleh buat. Jadi 3 tu memang dia boleh main lah. Boleh bermain. So Abang Osman ada kumpulan musik gamelan sendiri atau? Saya ada satu set gamelan sendiri. Saya ada satu set dalam gamelan sendiri. Kadang-kadang saya ada juga lah ambil sempahan orang yang untuk nak buat jadi kahwin ke apa je, kalau panggil saya buat. Ada tak alat musik gamelan yang berusia hampir berapa puluh tahun ke di bawah simpanan Abang Osman? Tak ada. Tak ada. So kalau ada koleksi tu kan bolehlah kita share kat sini kan? Tak ada lah. Jadi saya pun kebetulan awal tempat dia satu set gamelan, saya pun beli sikit. Lama-lama saya pun ada simpan sendiri satu set. Untuk inilah kalau ada orang nak panggil. So alat musik gamelan yang kita main hari ini berasal dari Indonesia di sebelah Solo. Di Solo, Jogja sana dia buat memang sebelah mana. Okey. Hari ini so, pun saya pun kadang-kadang rasa dah puas gitu kerana hari ini saya nampak generasi muda yang baru memang begitu berminat dan begitu dia aktif. Jadi ambillah kesempatan dan peluang mula untuk ini kepada teman-teman kawan-kawan lain, semara lain datang ceburi dalam muzik kita. Sebab hari ini cukup mudahnya, segala-galanya dah lengkap. Maksudnya masa era saya belajar tadi, apa yang saya cakap, saya belajar dengan orang tua dulu, tak ada kemudahan. Saya terpaksa kena beri tumpuan betul lebih mengambil masa yang begitu panjang. Jadi hari ini yang pelajar-pelajar yang baru nak belajar, saya rasa dengan satu hari ini tu dah boleh main. Sebab apa? Lengkap dengan cara notasi dia, teori dia, semua dah lengkap. Masa saya datang sini dulu pun, saya terpaksa bentuk macam mana cara nak belajar dan macam mana susun atur semua. Jadi tak ada masalah sangat kalau nak belajar muzik gamelan. Saya rasa ambillah kesempatan ni dan saya harap itulah yang paling pentingnya, kalau boleh gamelan kita ni sampailah ke ujung dunia dapat. Okey.